Alright, mari kita jom ragai Bukit Penara. Woohoo. Oi, sekali lagi dah bermula opening. Oh, alright, Assalamualaikum semua. Selamat datang ke program kami yang diberi nama program Ragai Bukit bersama-sama dengan Ali Langkawi FM. Ramai juga yang berada di sini bersama-sama kita untuk petang ini. Okey. So kita akan plannya kita akan daki Bukit Penara. Yang ketinggiannya yang dianggarkan 275 meter daripada aras laut. Okey. Dan dia mengambil masa dalam 45 minit untuk naik dan juga 45 minit untuk turun, dan keseluruhannya mengambil masa dalam 1 jam 30 minit untuk kami semua mendaki Bukit Penara ni. So, mari kita ragai Bukit Penara. Yeah, let's go. Ragai. Ragai. Tinggi weh. Tinggi juga weh. Aku pancit juga ni. Belum cakap lagi lah. Tadi cakap tadi. Oh, penat. Ni semua sebab gemuk punya sal. Gemuk punya sal. Kalau tak dulu mana ada. Dia dah gemuk punya. Pokok senduduk bulu. Senduduk bulu ataupun nama saintifik dia Clidemia hirta. Pokok senduduk bulu ni dia punya khasiat dia, daun dia ni dia boleh merawat luka. Kalau kita luka, kita ambil, kita hancur-hancur daun dan kita tempel. Kemudian buah dia dalam keadaan survival kita boleh makan, dia macam berry. Dia warna ungu. Keadaan survival. Bila kita survival, kita tidak ada makanan. Bila kita jumpa pokok ni, buah dia kita boleh makan untuk menambahkan tenaga kita. Oh, mana Cik basikal? Ragai. Hai. Wah, tengok ni, cantiknya, bersih rumah orang ni. Dengan pokok apa ni? Pokok apa tak tahu. Pokok lah cantik. Okey. Bang, ini pokok apa nama dia bang? Okey, ini pokok kalau bahasa Melayu dipanggil pokok mengkuang layar. Pokok inilah yang orang tua dulu guna buat tikar mengkuang. Wow, okey. Inilah antara benda-benda yang orang-orang zaman sekarang tak tahu kan. Zaman dulu buat tikar mengkuang, kemudian di sebalik tikar mengkuang tu, dia punya pokok ni dia ada khasiat perubatan dia. Tikar mengkuang tu bila anak cucu dia kena demam campak, dia akan kerat tikar mengkuang tu, dia akan bakar. Dia ambil abu tikar mengkuang, dia akan campur dengan cuka. Kemudian dia letakkan di parut yang kena demam campak. Dia mengurangkan kesan parutan pada demam campak. Okey, itu dia. Nampak macam bukit biasa je kan? Tapi tak, ya tuan-tuan dan perempuan. Kalau nak tahu macam mana rasanya, kena try. Dia mungkin kita panggil dia Bukit Penara Bukit kan? Kita ingatkan macam dia tak berapa tinggi kan? Tidak ya. Putus juga ni. Putus juga nafas ni. Okey, tuan-tuan dan perempuan. Buluh ya. Fresh buluh. Daripada ladang. Okey. Seperti yang anda tahu, nama tempat ni adalah Bukit Penara. Nama ni sebenarnya daripada mulut ke mulut. So dapatlah nama Penara. Dan dipercayai kemungkinan juga adalah daripada nama pokok. Maka terjadilah Bukit Penara. Kalau sebelah sini kita turun ke